Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni kita nak unboxing satu barang yang saya beli dekat Shopee, iaitu DJI Mic Mini. Okay, actually kan saya dah pakai DJI Mic Mini ni dah daripada dia launch lah saya rasa. So yang ni saya beli yang satu set lah. Maksud dia ada dua transmitter, satu receiver. So sekarang ni receiver saya dah lekatkan dekat handphone saya ni, dan satu transmitter dekat sini, dan satu lagi jatuh dalam lubang jamban. So dah hilang satu. Memandangkan satu ni hilang, saya beli semula satu transmitter. So transmitter yang saya beli ni berwarna putih pula. Sebab apa saya pilih warna putih? Sebab yang warna putih harga satu set ni adalah RM100, bawah RM100. Kalau kita ambil yang kali hitam, harga dia dua kali ganda, iaitu RM200. Jadi fungsi sama, color berbeza, saya pilihlah color putih ni. At least saya ada dua pilihan lepas ni. Ada satu warna putih, satu warna hitam, dan satu lagi warna putih. So dalam set kotak, dalam kotak ni dia ada beberapa benda lah yang dia bekalkan. Dia bekalkan iaitu satu transmitter, lepas tu dia ada clip magnet, lepas tu dia ada juga charging dock untuk charge kita punya transmitter tu. Dia bagi juga USB cable, lepas tu dia bagi satu bag kecil, dan juga dia bagi windscreen iaitu bulu-bulus macam ni. Bulu ni dia bagi juga. Okey, so tanpa buang masa, jom kita buka teruslah tengok kotak ni. Okey, biar kita buka je kotak ni. Datang dengan satu beg. Bagi saya harga dia sangat berbaloi ya. Dengan RM100 dapat satu mic ni. Jadi siapa yang ada DJI camera tu, sama ada DJI Osmo Pocket ke, DJI Nano, Osmo Nano ke, saya rasa wajib lah ada satu mikrofon supaya dia punya sound ni lebih jelas. So kalau kita buka beg dia, semua dia tak dalam beg. Dia tak dalam beg semua benda, barang-barang dia. Okay, jom kita tengok satu-satulah apa yang ada dalam beg ni. First, mestilah dia ada dia punya mikrofon tu, transmitter dia. Transmitter color putih. Nampak tak? Belakang dia ada magnet. Magnet dia color silver pula. So dia ada magnet. So kita letak kat baju. Contoh ni baju kan, satu magnet tak belakang, yang mikrofon tak depan. So dia melekat macam tu. So itu gunanya magnet dia. Magnet dia agak kuat so tak perlu risau jatuh. Tapi tetap terjatuh dalam toilet. Dalam toilet bowl. Lepas tu dia bagi juga USB-C ke USB-A ke USB-C lah. So ini dia punya untuk kita nak charge. Mana dia punya charger? Oh, ini adalah charger dock dia. Kalau saya beli DJI Mic ini satu set ni, harga lebih kurang RM400 lebih. Dia kita charge terus USB dekat sini. USB-C cucuk, dia terus charge, dan dia punya casing ni pun merangkap sebagai dia punya macam power bank, macam charger kot lah. Tapi kalau kita beli satu saja transmitter, dia kenalah bekalkan dengan satu charger. Sebab transmitter ni pun kita kena charge untuk sebelum kita guna. Transmitter dia comel aja. So inilah transmitter dia. Ada USB-C. So nanti kalau kita nak charge tu, kita tengok bawah ni dia ada macam port untuk kita charge macam connection lah. So yang ni pun ada, nampak. So kita masukkan macam tu je. Dia macam magnet kita letak macam ni, so dia akan charge. Yang ni USB-C ni cucuk ke sini, wire ni. So yang ni kita cucuk ke kepala charger, so boleh charge. Okay, dia bagi juga windscreen ataupun bulu-bulu ni. So dia bagi satu warna kelabu putih. Okay, satu lagi warna putih. Comel je. So yang ni nak connect dengan kita punya transmitter ni,
Dia macam ada, orang kata apa, klip je. Sekejap, saya cuba tengok macam mana nak klipkan dia ni. Okey. Macam tu je. Dia punya tak tu jadilah macam ni. So bila angin tolak, angin dia takkan berbunyi sangat lah. Dia macam skrin ataupun tapis bunyi angin tu. Nak cabut, tarik je. So yang ni pun dia bagi 2 pieces lah. 2 pieces. Okay. So itu saja yang ada dalam kotak. Saya rasa yang tak ada benda lain dah. Dia punya bag pun cantik, comel lah, sebab dia ada macam pouch kecil. Poket kecil. So semua benda kita boleh letak dalam bag ni. Okey. Nanti saya akan tunjukkan lah dia punya perbezaan kalau kita guna mikrofon dengan kita tak guna mikrofon. Saya nak connectkan dengan DJI Osmo Nano kamera ni. Mana kamera saya? Kamera ni. Okey, kita akan connectkan mikrofon yang saya beli dengan kamera ni. Okey, sekarang saya tunjukkan sampel audio daripada kamera DJI Osmo Nano tanpa menggunakan mikrofon DJI Mic Mini. So cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Macam mana bunyi audio ni, jelas ataupun tidak. Kita akan tukar dan kita akan connectkan mikrofon yang saya beli tadi tu, DJI Mic Mini tu, transmitter tu, dengan Osmo Nano. Okay, let's go. Okey, yang ni pula sampel bila saya connectkan mikrofon ni dengan kamera DJI Osmo Nano. So cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Macam mana audio quality bila saya connectkan mikrofon dengan kamera? Adakah lebih baik ataupun macam sama saja? Cuba komen sikit di ruangan komen. Okey, sekarang saya on mikrofon dan beginilah dia punya quality audio bila kita connectkan dengan mikrofon. Dan sekarang saya cuba off tengok. Okey. So sekarang ni adalah bila kita tak connectkan mikrofon dengan kamera, kita gunakan internal mikrofon daripada kamera saja. Adakah berbeza? Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Sekarang saya try connect semula ya. Okey, sekarang ni dia dah connect semula dengan mikrofon. Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. So, cuba komen sikit. Bunyi lebih jelas kan bila kita gunakan mikrofon? So, kalau siapa yang ada kamera DJI Osmo Pocket 3 ke ataupun DJI Action Camera, so better lah ada satu mikrofon daripada DJI Mic Mini ni. Model dia DJI Mic Mini serendah RM100 sahaja untuk satu transmitter. Satu set dah, bukan satu transmitter sebiji ni saja. Siap dengan charger, siap dengan windscreen, siap dengan apa lagi, bag. So RM100 yang bayar tu bagi saya sangat berbaloi untuk dapatkan satu kualiti suara yang baik. Sebab bila kita buat video YouTube ni, yang paling penting adalah kejelasan suara. Audio tu paling penting berbanding kualiti video. Kalau audio tu jelas, video kurang jelas, orang mesti akan tengok kita punya video. Tapi kalau video tu jelas, audio pula tak jelas, orang tengok sekejap je dan dia tak akan tengok sampai habis video kita. So, saya akan letakkan link di ruangan komen untuk pembelian DJI Mic Mini transmitter, ataupun anda nak beli satu set siap dengan box pengecasan macam ni, satu set terus, bermula daripada RM100 sehinggalah RM400 lebih. Saya letakkan link di ruangan komen dan description, anda boleh tekan link. Semoga video ni memberi sedikit manfaat bagaimana kualiti audio daripada DJI Mic Mini. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.